negara dalam masa terdekat ni, kalau kita lihat, alhamdulillah minyak sawit punya harga yang paling tinggi. Kalau di China kita dah mula kurang pasaran kita di China kerana harga sawit dah melebihi harga minyak kacang soya dan juga minyak jagung. Jadi ini juga sebenarnya ada kebaikan untuk kita. Kalau kita lihat di pasaran kita sekarang ni, sejak beberapa tahun lepas harga sawit tidak pernah turun bawah pada RM45. Kalau kita lihat pada penghujung 2018, minyak sawit berada sekitar RM1,800-2,000. Harga kita dah double. Dan tapi walau macam mana pun, dari segi keseluruhan kita tetap sebagai penghasilan minyak sawit kita adalah tertinggi di dunia. Kalau kita lihat Malaysia, walaupun negara yang kecil, penduduk kita lebih kurang 34 juta orang sahaja, 10% daripada penduduk Indonesia, tapi kita adalah negara kelima terbesar pengeluar minyak dan lemak dunia, dan kita adalah negara kedua terbesar pengeksport minyak dan lemak dunia. Jadi ini menunjukkan sawit ini cukup penting dari segi ekspor dan juga ekonomi negara, dan begitu juga penting untuk kita mempertahankan. Dan ini juga sebenarnya menjadi halangan di mereka antarabangsa, di mana mereka melihat kita sebagai satu pesaing. Walau bagaimanapun, kita tidak perlu menganggap pesaing itu mengganggu kita. Apa yang penting, apa yang kita lakukan seperti hari ini, kita memperluaskan penggunaan minyak sawit kita kepada bukan makanan, kepada alam penggunaan untuk industri, biodiesel, transformer oil dan sebagainya, di mana apa-apa berlaku pada minyak komoditi, minyak makanan kita ada pasaran baru yang memerlukan minyak sawit kita, yang mana lebih mesra alam dan juga lebih bernilai tinggi. Jadi itu yang kita sedang usulkan untuk memastikan minyak sawit kita sentiasa mempunyai pasaran dan juga mempunyai keperluan untuk digunakan. Sebelum saya mengakhiri ucapan, saya ingin merakamkan dan sudi berkongsi visi dalam mengkomersialkan dan memasarkan produk teknologi hijau berasaskan sawit. Terima kasih juga kepada semua pihak, khususnya pihak industri, penyelidik, agensi kerajaan yang telah menjayakan usaha ini. Dengan termeterainya perjanjian ini, saya yakin insyaAllah kita berada dalam rasa yang tepat untuk menerajui inovasi hijau dan memacu masa depan industri sawit Malaysia yang lebih mampan dan kompetitif di pesada dunia. Saya juga mengambil kesempatan ini juga mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang merayakannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Mulia Datuk Dr. Ahmad Prof. Haji Gulam Khadir, Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia, dipersilakan duduk. Terima kasih Datuk. Ucapan Yang Mulia Datuk bukan sahaja memberikan gambaran jelas tentang hala tuju kerjasama ini, malah turut menyuntik semangat untuk semua terus menyokong inisiatif memajukan industri produk sawit melalui inovasi dan kerjasama strategi. Para puan, tibalah acara kepuncak majlis kita pada hari ini, acara menandatangani memorandum perjanjian MOA antara Sumisal Jana Berhad dan MPOB yang akan membuka lembaran baharu dalam pemindahan teknologi tempatan ke sektor industri dan menyumbang secara langsung kepada pembangunan industri hiliran berasaskan sawit negara. Jadi tuan-tuan dan puan, majlis mempersilakan Div-Div Kehormat yang akan mengambil bahagian dalam acara ini. Encik Razlan bin Nobi, Pengarah Eksekutif Merangkap CEO sebagai Wakil Sumisal Jana Group Berhad, dan yang berbahagia Datuk Dr. Ahmad Prof. Haji Gulam Khadir, Ketua Pengarah MPOB sebagai Wakil Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Dijemput ke pentas juga saksi bagi acara Jana Group Berhad, Encik Ramli bin Muhammad, Pengarah Eksekutif Merangkap Ketua Pegawai Operasi Sumisal Jana Group Berhad, dan Yang Berusaha Dr. Ramli Muslim, Timbalan Ketua Pengarah R&D MPOB. Diminta tuan-tuan mengambil tempat masing-masing. Dan sebelum kita meneruskan dengan sesi menandatangani dokumen, kita jalankan dulu sesi penggambaran sebelum penandatanganan. Izinkan majlis menjemput tuan-tuan pandang ke arah kamera di hadapan anda. Jangan lupa untuk senyum. Baiklah. Terima kasih. Dan majlis kini diteruskan dengan sesi menandatangani dokumen. Dipersilakan wakil kedua-dua pihak, Encik Razlan bin Nobi, yang berbahagia Datuk Dr. Ahmad